So kita orang nak pergi Muar untuk solat tarawih. Sekarang ni kita orang nak cari tempat berbuka. Meeting. So aku dengan Salman cari kawasan nak beli berbuka di bazar ke apa. So jumpa kat Masjid Sultan Ibrahim, InsyaAllah. Kita dah sampai Masjid. Alhamdulillah kita dah sampai Masjid apa? Masjid Sultan Ibrahim. Sultan Di Ibrahim. Muar. So kita orang nak mandi yap, santai yap, lepas tu berbuka kat sini. Ke sini tepi laut. Kan kau apa? Ke 6.11. Nama tu. Let's go, bye. Jom sini man. Kenangan di akhir-akhir Ramadan. Tengok dia punya tu. Terbelah pula. So kita semayang kat sini. Bau dah makin kuat je ni bau ayam ni. Mana? Mary Brown. Kita orang beli Mary Brown guys. Nampak tak? So let's go. So inilah masjidnya. Di tepi laut. Yes. Welcome to Muar. So kita pergi mandi dulu. Kita mandi, kita buka. Tahulah nak buka dekat tepi laut dia. Wah, gerimis. Suasana agak lengang. Nampak? Tak ramai orang sangat lah. Yeah. Memang nice lah. Chill. Tapi ada kemah. Kita akan mandi kat kolam tu. Cantik kat masjid ni. So aku baru lepas mandi. Sekejap berubah. Okay. Kita nak cari tempat makan. Tengok ni, Mary Brown baik. Suasana agak lengang. Dengan Malam ni insyaAllah kita akan buka tarawih ke masjid kat sini. Tapi biasa kalau masjid Johor yang bandar untuk ikan ada. Kan? Bentang aje lah kat situ. Bentang aja. Masya Allah, cantiknya. Tengok ni. Tengoklah guys pemandangan. Kita orang akan berbuka kat sini. Cantik. Itu masjid tau. Tapi tak tahulah masjid ke. Ni pun masjid gak. Itu masjid gak. Tapi tu tak tahulah masjid ke, pejabat tanah ke. Warna dah sama dah, kuning. Man. Kat tepi sunset ni memang vibe lah. Boleh je kat sini. Boleh je kan? Ha. Buat time slap. Memory card dah dia. So ini je makanan kita orang. Ada apa nasi ayam, nasi lemak, wedges. Dia datang. Dia sudah datang. Video potret tu jalan. Nampak muka kau? Nampak. Yelah sikit. Pusing-pusing sikit. Aku tak bawa lens yang cantik lah. So kita orang nak makan kat sini sambil menikmati pemandangan tepi laut. Kan? Kucing. Sekarang ni macam penat sikit. So aku rasa macam nak tidur. Tapi nak tidur macam mana? Hotspot. Member cakap minta hotspot. So beli handphone tak nak beli. Tak tahu ada lagi ke tak datang. Itulah pasal. Ini pun 645. 7 suku kan. Tu tidur dulu kan. Tapi ni tak tahu ni. Tak sebelah kita lah. Nak nyorok. Tak tahu. Dia tinggal je. So kita orang baru lepas rehat. Kita orang penat sangat Minum tadi. Kita orang rehat dekat tepi masjid. Cuma kat situ. Man. So sekarang dah pukul 7.09. So kita nak buka pasal lampu dibuka.
Ha? Kan? Macam best kan? Dia okey je. Dia bentang tikar kot. Luar hujan lah. Macam malas nak keluar. Ni dah ngam lah ni. Ya. Kau ingat nak buka kat luar. Tapi wah, ramai pula tiba-tiba kat luar ni. Tiba ramai kat luar sana. So better kita orang kat tengah sini. So kita orang decide buka kat atas ni lah. Senang. Masjid ni tu hari bina selama Beramai pula kosong kat situ. Smart kan? Smart tau. Berhenti. Okay, pusing terus habis je. Okay, ya, sabar. Okay, pusing. So ini tertidur dalam kelambu. Sebab rumah makcik aku banyak nyamuk. So kita tidur dalam kelambu. Memang kelakar lah. Jom kita masuk. Mana ping pula tu? Tinggal pasang loceng kat atas. Bibi tidur. Mana masuk lah. Aku dah beli kemah dah. Dia punya kelambu kan, ada render-render macam perempuan pula tu. Warna pink. Tak apa lah, kelambu ni memang function. Sebab kat sini nyamuk memang banyak. Sebab ni rumah kayu, so memang kena ada kelambu macam ni. Sangatlah function. Kalau tak ada memang terseksa. So aku dengan Salman akan tidur dalam ni. Memang kelakar. Tapi nak tak nak kena tidur juga. Salman dah masuk guys. Macam ni Wan? Best kan? Rasa macam kembali ke zaman budak-budak. Kau tengok render ni Wan. Render perempuan tu. Hai guys. Hari ni dah hari Ahad. Pukul 7.30 pagi. Aku berada dekat masjid apa ni lah? Sultan Ibrahim. Subuh kat sini. Memang nice. Di laut. Kau pergi ni Wan? Tak. Aku nak kencing ni. Ada ni lah? Ada tandas lah? Ada. Jauh lah? Dekat ni lah. Kau ikut ni. Tepi ni lah. Ikut ni. Ikut sini. Tu belakang. Tadi kau kat mana tadi? Depan. Okay. Welcome to my vlog guys. So ini adalah masjid Sultan Ismail. Ni masjid Sultan Ismail. Uniknya kedudukannya adalah ni masjid Sultan Ismail. Dan di seberang sana, seberang sungai tu, kalau nampak tak? Ada satu masjid lagi. Dan itu adalah masjid Sultan Ibrahim. So nampak tak? Sultan Ibrahim, Sultan Ismail. Sebelah-sebelah je. Hanya dipisahkan dengan anak sungai. Anak sungai kan? Sungai lah. Menarik. Kalau korang dapat tengok binaan dia sama, boleh kata sebiji macam masjid yang sebelah tu, Masjid Sultan Ibrahim. Allahu Akbar. Kata-kata untuk hari ini adalah tetaplah bersyukur dengan nikmat yang Allah bagi dekat kita. Dan tetaplah juga bersyukur dengan ujian yang Allah bagi kat kita. Sebab apa Allah bagi ujian kat kita? Sebab Allah tahu kita boleh.
Allah tahu hamba-Nya boleh. Sebab dalam Quran Allah cakap, aku takkan menguji hamba-Ku di luar batas kemampuannya. Walaupun kita rasa bila kita pertama kali diuji, kita rasa keperitan, kesedihan yang kita sendiri pun rasa kita tak boleh nak handle benda tu. Tapi percayalah, setiap apa yang berlaku pasti ada hikmahnya. Begitu juga kita diuji dekat dunia, macam tu juga. Sebab kita nak dapat apa? Kita nak dapat syurga, insya-Allah. Syurga ni mahal, tuan-tuan. Syurga ni bila kita tengok balik sejarah para nabi, sejarah sahabat, masya-Allah, pengorbanan diorang sangat-sangatlah besar. Dan ujian yang diorang terima, tengok sahabat berperang, putus tangan, putus kaki untuk apa? Untuk agama. Tapi zaman sekarang, tuan-tuan, agama dah lengkap, alhamdulillah. Kita hidup dengan aman, damai dekat Malaysia ni. Kita nak pergi masjid boleh, tak ada siapa halang. Kita kena banyak-banyak bersyukur lah, dan banyak-banyak berterima kasih dengan Nabi, sahabat semua memperjuangkan agama. Kalau kita ditempatkan tempat mereka, kita pun tak tahu kita mampu ke tak mampu. Okey, sekian sahaja untuk hari ini. Cantiklah korang masjid. Dan pagi ni cuaca mendung, seakan-akan mewakili perasaan hati ini. Perasaan hati ini walaupun sudah beberapa ketika, beberapa bulan selepas kejadian yang diri ini tidak menyangka, still ada rasa lagi lah. Satu perasaan yang macam sedih, kecewa, kan? Sebab apa? Sebab kita bergantung pada makhluk. Makhluk ni kalau kita bergantung pada makhluk, lagi-lagi kalau semakin dalam kita bergantung pada makhluk, dan bila makhluk tak dapat bagi apa yang kita nak, sakit dia tu, ya Allah, diri dan Tuhan sahaja yang tahu betapa sakitnya. Walaupun kita pergi jumpa orang, kita cerita kita punya isu, ataupun kita cerita kita punya masalah yang kita hadapi, tapi orang takkan faham. Diri sendiri, diri kita yang akan faham, dan Allah SWT. Jadi banyaklah diri ini belajar mengenai macam mana kita nak, jangan mengharapkan pada manusia, tapi haraplah pada Tuhan. Berat sebenarnya. Sampai satu momen tu diri ni rasa macam, kenapa? Tertanya-tanya, kenapa? Kenapa aku yang kena? Kenapa aku diuji? Kenapa bukan orang lain? Tapi itulah kehidupan. Kehidupan kat dunia ni, setiap kali, setiap hari kita akan diuji. Ujian demi ujian demi ujian. Untuk apa? Sebab Tuhan tahu kita boleh. Diri kita boleh, kan? Di awal ujian tu, pasti saya dan siapa-siapa je lah yang diuji, pasti akan ada satu perasaan yang kenapa aku tak boleh? Perasaan yang sedih, perasaan yang hancur, luluh seluruh-luluhnya. Tapi insya-Allah kita akan terus berusaha untuk menjadi hamba Allah yang bersyukur. Okey. Sekian sahaja tazkirah pagi, sharing. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jangan lupa selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah. Aku dah buat sesi sharing tazkirah pagi. Okey. Berjumpa dalam next episode. Smart. Jom duduk tepi, jom. Macam mana nak naik atas? Tu. Dekat hari tu, dekat Naka. Teringin nak naik atas ni. Macam mana nak naik atas ni? Semat ni buat photoshoot ni. Kau dapat naik atas tu, si best. Sekarang dah berapa Ramadan hari ni? 23 tu. 23 dah. 22 malam 23. Pipi masih tak, aku ingat boleh cengkung sikit ke apa. Tapi macam sama daripada minggu pertama. Hari ni kita orang nak gerak balik rumah. Ini dah kali ke berapa kita keluar? Kali 3 dah. Masa first Melaka, MITC. Yang kedua Sendayan. Sebenarnya cantik lah. Yang ketiga Muar. Sini juga. Ni Sultan Ismail. Depan sana Sultan Ibrahim bapak dia. Ismail. So kita orang nak gerak balik. Begini memang nyaman. Aku nak beli ni tu, small pocket. Aku dapat tu lagi senang. Berapa? 2,000.
Dua kan? Dia dah masuk kan? Yo, semua aku beli. Drone. So siapa-siapa yang nak sponsor kita orang? Baik. Mata. Sakit. Dah, asal kau? Asal kau save lagi, Man? Ha? Apa ni? Berapa bir anda ni? Oh, bahasa Turki ah. Turki ah. Delete je lah. Okey je ni. Relax je. Okey. Apa yang berlaku aku okey. Buat apa? Video. Fokus. Aku ceiling tak ada. Ni okey ni. Mic untuk awak. Pak Samsung punya ni. Terus naik warna. Main dengan Samsung. Oh, cuak baik.